Sekarang ini adalah cara-cara nak panaskan beef cili padi nasi goreng ni menggunakan microwave. First, kita koyakkan sikit. Macam ni sikit je. Dan kita buka ni microwave. So kita masukkan nasi goreng kita dalam microwave ni. Dalam ni kita tutup quick 30 second je. Dan start. Okey, dah pula. Okey, dah siap dah. Bila saya kita keluarkan nasi goreng ni. Panas. Okey, kita macam sikit. Kita koyak sampai habis. Dan kita tongging dalam mangkuk. So, lepas dah panaskan dia, kita boleh makan dengan puas. Bismillah. Dapatkan sekarang.